kaki dia mana? Buka tu. Ni kok. Ini mana tu? Oh, kaki meja tu. Kaki dah. Ha, okey. Sana sikit ni. Belum ni. Masih ni sikit. Okey, pertama sekali isi polybag. Dekat dia punya acuan. Apa polybag size apa ni? Ingat tak? Tak ingat dah. Lupa dah. Nak buat yang sebaris ni. Buat sebaris tak apa. Tak semesti buat semua kan. Ya. Buat 2 baris. Okey, boleh. Okey, isi polybag dekat acuan dia. Ini kalau boleh di mekanisasi kan. Okey, lagi bagus. Sekarang ni dibuat secara manually. Anu tu kering tadi. Tak apa, kita tengok tu. Tak. Oh, tak. Boleh. Jangan ni dah boleh kat dia. Okey, tuang tanah. Tanah yang kita nak masukkan dalam polybag tu. Tadi jaga belakang tadi. Nak tolak. Okey, tolak. Okey, ditolak. Tolak lagi. Okey. Okey, dah siap. Okey, diangkat. Okey, itu hasilnya. Polybag sudah siap terisi. Okey. Jadi lepas dah siap tu nak angkat mana? Angkat ni takut ni. Angkat takung itu. Okey, ada dia punya tray dah ada siap itu. Okey. Okey, duduk sana. Okey. Inilah hasil inovasi murid-murid Sebayo. Okey. Siap, nanti saya belanja minum.